rekam. Okey. Orang tu kencing makan. Ui, banyak ekor. Rekan Batan. Ui, banyak. Yang ni Batan. Rekan tu. Lain tu. GT Batan. Ui. Mau tengok. Batan, kena bawa double strike. Oh, GT juga Batan. Double strike. Oh, kena dapat 3 strike. Alamak. Pom. 3 strike guys. Jom. Kita tengok dekat. Uish, makan lah. Oh, dah. Makan. Makan lah weh. Boy. Cekak. Long time. Okay guys. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita dah trip. So hari ni kita bawa Pak Atan. Kalau lama tengok video lama-lama ada Pak Atan. Dia pun lama tak main lah. Dia kata rock ambil kaput. Jadi hari ni dia pemain. Dia bawa 4 orang. Semua orang bisa main dah. Jadi jom. Kami nak jalan nak Bangolo. Harap dah belum. Cuaca panas elok. Semoga dia mulakan kami. Dan semua tak pengang strike padu. Tim Pak Atan kali ni. Memang padu lah. Master ni. Orang lama dekat kenal. Tapi lama tak main tak tahu macam mana. Jom kita tengok. Kalau biuk lain. Jalan tu besar 12 kilo. Orang batu berat. Tak tahu dia. Apa orang lama dia dah tak reti. Ni duk rakam video kan. Ni bagi malu. Bagi gemai lah. Kita jauh. Oh, ni nak tengok apa tak kuat. Tengok dah. Oh, tengok dah. Lamok ni. Mau tanya. Si lamok tu. Kalau terlempak awak main dah. Okey dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu banyak ni. Alah, jangan tu tarik tu. Ayo. Boleh tu dah. Bang. Tengok lah tu. Banyak. Banyak, asal banyak kan? Asal tak? Asal ah? Jari dah. Dah semai elok dah gua pula. Okay guys, so kami dah jumpa lah sarang belanok. Balingan yang pertama menjadi yang pertama. Tadi yang ketiga lah ni jemput ni. Edit. Alhamdulillah. Ada orang yang pro dalam ramai-ramai kami ni. Tak jumpa tadi. Bahkan tak main interview tu. Tu je hamba tengok. Penuh. Tu dia penuh weh. Padu ni. Okey guys, jom kita nak jalan pelan-pelan lah. Alhamdulillah hari ni tim Pak Atan menjadi berjaya mendaratkan pelanok banyak. Ya, hasil dah 30 ekor. Sudah tak kumpul. Dekat ni yang lagi jauh. Ni apa tu? Dia dah tahu. Belum. Bayar lupa. Ada kenal lu yang gua habis. Patut nak balik kok. Kalau tak tak jalan oi. Ayah. Hancur oi kita bayar kau. Dia tak ada oi. Tak mau dah apa tipu masuk lain enjin. Tak buka ni mo. 2,000 noh. Kat 3,000 noh.
Tujuan nak balik awal betul. Duduk pasar nak jalan kau nak balik. Bawa bola tu bagi tu bawa bos. Dia kata nak hantar nak kampung. Jalan bukan modal ya. Nak disin tu. Dapat parking lah dia ni. Oh. Ayat mana tu? Okey, so kami dah sampai di stok dah mau. Mau kita try bersama dah. Ayam ni tengah stok, tak ada lagi. Belum ayat pasang lah. Kita nak letak. Semua dipot dah mau. Dekat GT kita dekat GT. MJ pun lah. Kita cuba tengok. Cocok pagi ni balun ni. Aduh, tengok balun. Angin kita mau. Menjadi lah pot kita mau. Tim Pak Tan. Tak bangau. Teman-teman kita gunakan teknik pengamukti. Dah hidup. Oh, udang ni besar kan. Tu. Sekat cantik eh. Jangan ni mai. Malu Pak ni. Ayo dah kau. Tak, yang kedua kita gunakan teknik layan tanpa ladu. Kita nak lihat udang mana. Dia tak jalan ni stok ni. Oh, dia takik gorgon. Balun, aduh. Gorgon. Mau Pak Abu. Pak Abu lah Pak Tan. Patut dah nampak umpan main boh-boh ni. Boleh makan oh. No, gerut. Yang pertama alhamdulillah. Oh tu. Aduh. Apalah. Padu. Makan dulu. Dia. Dia. Oi, gerut-gerut. Saya. Dah. Saya 3 kilo. Saya dengar. Saya 3 kilo. Dah udang weh. Dah hidup. Makan aku tengok dia tarik. Boleh. Dia dah. Oh, lo putih lagi. Aduh, sayang kesak. Wih, besar weh. Putih. Pamuk telok. Aduh. Macam kaiko dah. Sayang putih lagi, tengok. Maknanya dengan. Tadi lucu ni putih. Alhamdulillah. Boleh. Mana? Dah. Bosak weh. Apa ini? Aduh, balik. Nak patah rok dia kepok tadi. Gila. Kalau aku patah dah. Ni ada ikan ni, tengok. Sangkut. Tak panggil my friend tak keluar. Mesin sama naik lah. Cekap putih. Oh, padu lah nak dapat ni. Ni minyak. Balah kau keluar. Pecah dah besar tu tapi kecil. Okay, lesen pertama ni. Alhamdulillah. Tapi sangkut tadi. Nasib baik lah. Pengen tak tolong tak mau tolong. Lagi kita buat secara sendiri. Alhamdulillah cekap pertama. MJ, alhamdulillah. Oi. Nampak mutih tak Dan? Nampak mutih Dan? Bangau lagi guys. Taklah dia makan ujung tu lah. Makan pramukti. Rambut 4 cabang tu. Mantap guys. Lesen yang kedua. Ketiga. Lagi hamai rehat tu ni. Orang RM80. Alhamdulillah. Tak ngau. Oh, yang ni besar. GT. Dulu besar. Besar oh. 1 kilo dah. 1/2 kilo. Oh, dia lesen yang pertama 1/2 kilo.
Oh, dia memang suka cari gerut-gerut. Dia memang favourite dia. Alhamdulillah. 2 orang yang 40 4 tan orang ya. Oi. 2 orang. Ada lagi tak apa? Gerut-gerut tak mau kira kalau saya. Ai, esek. Esek tak tan. Bagi cas sama. Tak market murah kan? Murah. Kilo RM5 lagi ada lagi. Cekak. Long si long time. Okey guys. Yang tahu ada. Nak lompat. Bagi lompat lah. Alhamdulillah yang kedua lah kak. Mau untuk makan banyak kan? Ikan aku yang lepas tadi tu. Ekong hebat lah ni oh. Itulah dia kena bawa patan kat kak. Kan tak mau booking lo ni belagak. Mungkin penuh patut. Jalan dua. Alhamdulillah. Trip Pak Adam jadi. Awal tau. Dari dua, double tau. Baru tuk memang makan tu eh. Memang dia duduk ada. Alhamdulillah. Sekap yang kedua. Mantap guys. Yang kedua. Tukar rumah itu. Mantap Pak Bu. Sampai dia Orang depan RM10 ya. Lepas kali. Aduh sayang. Bro. Okay, so kami nak pindah sangkat yang kedua. Kat antara ni alhamdulillah. Percaya mendapatkan monster 2 ekor. Jadi jom kita nak pack, kita nak try sangkat sebelah ni. ambil pokok je. Pergi sangkat pakai hijau. Pokok dah macam malam tu. Jom kita tengok sangkat. Uish, makan lah. Oh dah. Makan. Makan lah weh. Boy. GT. Wow lah weh. Tengok sekarang makan. Tengok sekarang makan. Kalau tengok lah tu. Kalau besar pun. Loh, tengok sekarang makan. Nak pindah dah. Duk abang dia pun nak pergi sangkat sebelah. Tu dia pun tengok. Yang ketiga. Dia tipu dari Aduh. Itu je lah Nabi awak pindah dah dapat lah. Jom kita. Alhamdulillah lesen yang pertama. Bosak weh. Dia orang gerut. Dekat sekilo. Mantap guys. Yang tu baru 3 gerut. Dia 3 asal. Aduh wah. Okay, dia dah. Padan tak lagi ya? Pada lagi masih belum mencari. Masih mencari. Makan Apollo guys. Mantap guys. GT. Alhamdulillah. GT yang pertama makan Apollo. Kan lain tu. GT tu kan. Ui. Mau tengok. Patan, kena awak double strike. Oh, GT juga Patan. Double strike. Oh, kena dapat 3 strike. Alamak. Pom. 3 strike guys. Oh, okey. Naik. Ui, besar sikit. Alhamdulillah. Okey. Tu dia 3 ekor apa tengok. Lesen yang pertama dengan yang ketiga. Alhamdulillah. Tu dia 3 ekor ni naik. Ada senyum. GT makan lah. Oh, makan lagi tak? Alhamdulillah. Ya. Tu Pak Tan, ujung sak ni. Alhamdulillah. Senangin. Alhamdulillah. Senangin kan. Baru makan tu GT ni, makan lagi. Alhamdulillah. Rezeki tim Pak Tan jadi ni. Mantap. Oh, bertukar. Tukar. Iklan. Bitik kan. Mana? Boleh tak? Alhamdulillah. Tu GT lagi guys, mengganah ni. Mantap kan. Apa abu ni. GT lagi guys. Alhamdulillah. Tak bangau. Mantap kan. Tunggu lah. Alhamdulillah GT lagi. Mana ikan ni duduk bawah. Puluh yang bawah kali makan. Makan puluh yang bawah kali.
Okay guys, alun bunga padu kan. Oh lucu tau. Okey Tan. Ui lagi besar ni temu. Mantap lah. Oh, so naik 1 kilo lebih. Padu. Wala-wala. Lagi tak. Mana ikan ni dia duduk bawah? Selalunya GT dia makan atas. Ni dia makan kaki bawah. Alhamdulillah. Ayah alik, aku nampak dia makan balak. Tak lah, tempoh lah Tan. Dia ni Apollo punya dia tengok. Tapi ikan ni makan bawah. Alun padu kan. Oh nak hujan mana kan. Oh you padu guys. Jam kedua. Alun padu. Tapi ikan nak makan jadi kami tunggu tadi dulu. Ni ayat tak jalan. Malam punya member tak makan ikan. Itu pun ikan nak makan kami tunggu tadi dulu. Kami setia tadi dulu. Tapi alun padu. Oh. Cik B depa fighter semua padu lah. Tak tewas lagi. Tak padu fighter padu tak tewas. Mantap. GT makan dalam ribut. Padu. Ya, aku ingat lompak mana. Alhamdulillah. Punya adanya suspend tu. Oh, alun. Oh, makan lagi tu. Oh, kena. Kena. Ada GT lagi. Dia punya. Duli ah. Duli. Duli sudah lama tak tahu. Takutnya tu lori ya, bukan lori ya. Ha? Angin. Ini lori ya. Oh, dah angin. Alhamdulillah. Oi, alun kuat weh. Aduh guys. Alun mempadu ikan pun makan alhamdulillah. Rezeki timpak tak menjadi. Timpak tak jadi. Patan tak jadi ke? Jadi tak jadi dah. Baik hantar. Oh, gerut. Oh, dia paduan ni dah naik jadi lah. Tu tengok oh, nangi tak ada nak buat yang tu ni. Habis ni. Makan lagi. Habis yang ni Apollo tak tune lah. Oh, dia makan lorong tu lah. Okay, ni lesen Pak Atan yang kau bawa lah. Yang ketiga makan belanok. Tadi memori GoPro habis. Oh, Pak Atan strike padu makan belanok. Tengok. Tu. Mantap Pak Atan. Ini semua tak marah ni. Cocok pun nampak makin cantik lah. Cocok okey lah. Kita tengok strike kan seterusnya. Cari gorgon. Makan belanok ni. Berapa senang ni. Kita tengok duit jas tadi depan. Kawan tengok pala Pak Tam kasih dulu atas. Relax dulu ah. Alhamdulillah senang ni. Okey ayak elok ah, cuaca cantik ah. Kita puluh dah. Dari barang lagi 20 ekor. Mentok oh. Waduh. Kamu tu? Senang mah. GT. Oh GT. Mantap. Ui bawa mah. Mantap guys. Tu dia bawa yang pertama. Kau mah. Waduh ah. Alhamdulillah. Bawa yang masuk ah. Okey puluh. So kami nak pindah sangkak yang keempat. Jadi sangkak ni tak makan. Tadi mula tadi ya makan. Okey sebab beralun tadi dia tak mau lah. Jom kita try next sangkak 28. Kita tengok kalau ni keempat. Tengok bagi apa dah. Ikan dah banyak dah, semua dah lesen tak marah dah. Kita nak cari gorgon lah. Tak jadi. Lanok pun cantik lah. Berubah makan tu weh. Tak lagi. Iti cik lah. Baby. Mentok. Alhamdulillah. 3 kilo. Pok yang keempat GT yang pertama. 300 gram tak baik. Makan udang hidup besar tadi. Macam. Udang hidup besar. Layang. Ni mesti ni. GT ni mesti ni makan ikan Apollo ya. Bagi udang hidup tu. Ini baru mulai sekor. Belah 2. Aduh. Rekam. Okey. Orang tu kencing makan. Ui, banyak ekor. Rekar. Rekam kat Patan. Rekar. Ui, banyak. Rekar. Yang ni Patan. Rekar. Rekam tu. Ui. Apa lagi nama? Lama-lama. Alhamdulillah. Wah. Ui, gondong. Kan dia ada makan aku biar. Oh, Pak Tan pandai.
Saya bagi markah 5 per 10. Mai pinjam. Weh, puluh. Dia masuk bunuh mai. 10. Tu dia punya Oppo Strike LGT. Mudah-mudahan terlepas. Mantap guys. Tu 5 ekor tadi hantam. 5 ekor. Tu mana GT. Padu weh. Ada GT masuk. Bono. Alhamdulillah. Tak kita buka tu. Puluh. Oh, sekok ah. Weh, terbelik pula. Aduh. Habis. Oh, tak terlalu. Okey. Dia hantar aku. Terbelik dah. Tak boleh apa nak kena angkat ah. Kena buat angkat kat depan. Alhamdulillah. Tu bono GT. Dapat kita sekok. Bilik lagi apa dah. Banyak pun ni. Kita kaki tu. Makan. Makan belanak padu. Dia makan pelampur. Dia makan pelampur. Tak tahu. Lesen belum temu. Oh, dia tipu lah. Tak ada. Dia sokong ambil udang tau. Tak ada lah bayi. Tak apa. Dia banyak. Udang 2 ekor. Dia banyak kan. Boleh. Kena bawah. Dia pegang. Dia pegang. Alhamdulillah. Kita punya lucut dia naik. Alhamdulillah. Mantap guys. GT makan petang. Dia punya udang mati. Oh, padu. Oh, ekor. Oi, banyak ekor. 3 ekor. Dia putih. Alamak, lembu seekor. Ketua dah lembu. Alhamdulillah, main. Bunuh masuk. GT makan petang. Allah sangkut. Oh, sangkut dah. Aduh, sangkut dah. Tak ada tutup tali. Tak ada tutup tali dia makan. Sangkut bok dah. Tali gantung. Ada ikan? Ada lagi. Tak, kita pujuk tengok. Tak nak dah. Oh, Pak Atan memang padu. Tu betul Pak Tan. Alhamdulillah Pak Tan. Oh, lesen Pak Tan. Geram kaki tu. Kalau lesen Pak Tan tu. Kita tengok buka umur dia makan. Oh, lemuk udang pula. Tengok buka umur dia makan. Alhamdulillah, Pak Tam selamat. Mantap Pak Tam. Oh. Balik dah. Telan tu kan? Oh ya, Assalamualaikum dan selamat petang. So, selesai dah trik kami hari ni. Alhamdulillah, semua tak bangau. Strike dengan padu. Tapi tekong menang ni. Nak tadi mekok kali 40 tu penuh. Tadi 4 tan tu tarik. Jadi lu ni dah jam 6 lebih. Alhamdulillah udang kami pengangam. Cuaca pun cantik balik. Jadi jom saya kita jumpa kat makanan. Kita beli asal ni. Alhamdulillah semua tim Pak Atan. Semua tak bangau strike padu. Mantap. Jadi jom jumpa kat makanan ni. Bola. Woi, kasak. Oh, dia bunyi dia main. Bola weh, duri. Besar ambil boleh lah. Bola pun nak ambil ni belamuk tak buang. Boleh ambil Pak Ulai. Ada betul ke? Okey, boleh. Tadi saya nampak besar mata tak tahu.
Mati main tak balik. Oh guys, so selamat sampai ke Bengkalan. Saat kita nak kemar-kemar, kita tengok hasil ni. Alhamdulillah, tim Pak Tan jadi. Oh guys, ni saja hasil kami untuk ni. MJ sekok. Ni berapa ekor? Senangin 2, 4, 6, 8, 9 ekor. Monster 2 ekor. GT banyak oh. Datang nak kira lah. Kali dengan grup pun semua. Boy Mas ekor. Sesat. Tim Pak Tan. Berapa ekor Pak Tan Timo? 45 ekor. 3 tahun tak main menjadi. Mantap Pak Tan. Tim Pak Tan ni. Oh. Seorang yang orang baru. Nyari tadi nak tewas. Tapi tak tewas. Oh lemak tak buka minggu depan. Sat.